Tuan-tuan tahu tak kemah ni dah berapa lama? Dah 5 tahun lebih dah. Tuan-tuan tengok, tampal sana, tampal sini, tampal sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah surau sementara lah, surau Al-Muhammadi Bandar Puteri Bangi. Kalau tuan-tuan tengok dekat kemah ni saja, atas kemah ni bertampal-tampal. Jadi memang kalau hujan, biasalah kalau bocor dan sebagainya, dan pihak surau kami inisiatif untuk tampal lah surau-surau ni. Kalau masa musim panas, sangat panas lah untuk solat di sini. Malam pun panas, apatah lagi waktu zuhur, waktu asar, lebih-lebih lagi panas kan. Jadi kami daripada surau Al-Muhammadi, saya sebagai ahli jemaah di sini, memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbanglah kepada kami. Dan kami sekarang ini dalam proses untuk menyiapkan pembinaan ini dan memerlukan lebih kurang 50% lagi, iaitu 1.1 juta ataupun 1.12 juta untuk menyiapkan binaan surau yang tengah dibuat ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man bana lillahi masjida, banallahu lahu fil jannati mithlah." Sesiapa yang membina rumah Allah Subhanahu wa taala, membina masjid Allah Subhanahu wa taala kerananya, Allah Subhanahu wa taala akan membina rumahnya di syurga nanti. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang. Jom sumbang kepada surau Al-Muhammadi, klik link di bawah.